Nama saya Wana Hidayah Solihah binti Wan Ismail daripada Jinjang Utara, bersekolah di SMK Jinjang. Tahun ini berumur 16 tahun dan sekarang berada di Aliran Sains. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Noramizah binti Muhammad Saleh. Saya merupakan guru di SMK Jinjang, Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Dan ini merupakan tahun kedua saya berkhidmat di SMK Jinjang. Sebenarnya saya baru saja berposting ke SMK Jinjang pada tahun lepas dan ini merupakan tahun kedua saya, dan saya tak sangka pada tahun kedua saya dapat membawa pelajar saya ke Anugerah Gemilang 2025 Anjuran Maxis. Cita-cita saya nak jadi seorang ahli forensik patologi, and I'll be taking SPM after SPM and continuing degree in medical and pathology. Pada pendapat saya, di dalam dunia ni sebenarnya dah ada banyak orang yang mempertahankan orang yang hidup, tapi tak ada lagi orang yang mempertahankan keadilan untuk orang yang mati. Jadi saya fikir, kenapa saya tak boleh jadi orang tu? Saya nak jadi orang pertama yang ambil keadilan untuk orang yang mati. Kali pertama saya menggunakan Maxis Ikhlas adalah pada platform Delima, dan saya sangat tertarik dengan fungsi seperti quiz dan video ringkas yang menjelaskan tentang pembelajaran ataupun subtopik tersebut. Sebenarnya ini sangat membantu sebab saya kadang-kadang tidak faham subtopik tu, dan bila ada orang yang beri penjelasan, saya boleh faham lagi apa yang diajarkan. Pembelajaran digital sebenarnya kita menyokong kepada apa yang dianjurkan ataupun digalakkan oleh KPM sendiri, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana dasar Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menggalakkan dasar pendigitalan. Jadi bila disediakan platform Delima antaranya, di sekolah kami mendedahkan kepada pelajar kami, murid-murid kami untuk mengeksplor dan lihat sendiri apakah yang ada di platform Delima. Jadi penggunaan ikhlas ini adalah satu yang kami galakkan pelajar kami untuk gunakan apa yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran dan bersesuaian dan mengikut kepada kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita perlu menyokong pembelajaran digital sesuai dengan arus pemodenan pada masa kini, di mana salah satu bentuk yang sesuai dan membantu pembelajaran murid-murid pada hari ini adalah penggunaan digital. Jadi sesuai dengan kehendak KPM sendiri, platform yang disediakan, penganjuran kolaborasi antara contohnya seperti Maxis dan juga Delima KPM, kita harapkan benda ini dapat membantu dan melancarkan lagi dunia pendidikan pada masa akan datang.